Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke penerbangan Nindia 3.0. Yes. Penerbangan ya. Penerbangan. Eksklusif. Eksklusif. Sebab yang main ni semua eksklusif. Ya, betul. Bukan biasa-biasa. Bukan. Siap bang? Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. hari ini topik kita pastinya akan menjurus kepada Piala Malaysia lah. Betul. Betul. Abang last cover Piala Malaysia tu bila? Allah Akbar. Tak, yang pakai kamera, yang abang pegang kamera. Yang pakai kamera yang pegang, saya rasa 2015 aku last kot. Di Shah Alam. Ya, Selangor. Kan, Selangor juara 2015. Last. Jadi hype Piala Malaysia ni sangat besar. Betul. Sangat eksklusif. Yep, yang dinanti-nantikan lah. Dan untuk episod kali ni, kita bawa juga, saya rasa dia tak pernah pergi mana-mana podcast. Belum, eksklusif ni. Eksklusif. Kan? Encik Shazli, tidak lain tidak bukan, CEO MFL, yang memangku beberapa bulan, kemudian jadi disahkan. Sihat dah? Tapi tak terlambat kita ucap tahniah ni, Betul. Kan? Terima kasih. Saya eksklusif. Sihat ni? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Nindia 3.0 menjemput saya ke podcast. Okay. Sangat berbesar hati. Amin. Bersama sahabat-sahabat. Sama-sama. Brother Izhar kan. Alhamdulillah, thank you very much lah invite saya kat sini. Okey, untuk makluman, Encik Shazli ni, dia merupakan bekas pemain bola sepak Pulau Pinang. Ya, mana yang tak tahu Mana yang tak tahu? Bukan biasa-biasa tau. Bukan biasa. Lepas tu dia tahu pasal bola. Dia punya diploma dengan degree dia pun bukan biasa-biasa. Sport science? Diploma dia sport study. Sport study. Sport study, betul. Sport study. Di UiTM Shah Alam. Dia further study, dia buat sports management di Universiti Melaya. Yep. Okay. Jadi sports. Ya. Penuh ilmu di dada pasal sport. Weh, sangat. Dia rumah dia dulu. Nampak. Rumah dia dulu. Tok saya di Taman Tun Sadun. Okey. Dia punya quarters Kampung Kastam belakang tu. Okey. So padang Kampung Kastam tu baik. Padang Kastam. Bapak saya jaga Padang Kastam tu. Oh ya. Pada ketika itulah. Cerita sedikit, peribadi Cik Shazli. Ditakdirkan kot kerja bola ni kot kan. I think mungkin salah satu faktor dia pun maybe berkat doa arwah ayah dan ibu lah kot kan. Kebetulan parent memang mak dan ayah ni sports woman, dan bapa saya pun pemain bola sepak. Di Penang lah. Pegawai kastam. Mak saya pegawai polis. Main sukan. Bapa pun main sukan. Dapat anak yang pertama lelaki pula, Muhammad Shazli, Sheikh Muhammad keluar kan. Main bola juga. Daripada KL pindah ke Penang kerana ikut family kerja kerajaan kena transfer kat Penang. Duduk di Penang macam kapan cakap tu lah, di Padang Kastam tu. Kebetulan Padang Kastam tu memang rumah saya tu, rumah quarters kerajaan ni memang betul-betul di Bucu Padang, dan kebetulan bapak saya jaga Padang. Siapa nak sewa Padang kena jumpa bapak saya. Dan melalui bapa. Jadi kehidupan saya hari-hari tu di Padang lah, banyaknya di Padang. Sama bash Shazli main Penang. Bash senior sikit Manzur Azwira, Gafar, bash saya Megat Amir Faizal, goalkeeper. Jurulatih punya gol ni 9. Jurulatih gol 9. Kalau ingat Ali Salihu, Silver Boy. Waktu World Youth, saya punya striker. Hasmawi Hassan, midfield pada ketika tu. Tu best semua tu. Tu same best lah tu. Susah nak naik atas. Sebab atas saya ni Merzagwa Abdul Razak punya bash. Jadi kita reserve league nak naik atas tu susah lah. Dapat friendly match yang dia pun salah. Strong team kan. Masa tu Penang kuat. Moyok Ham. Mendiang Moyok Ham. Loto. Masa tu Loto. Itu iklan tu. Ingat. Okey, baik. Berbalik kepada persiapan MFL untuk berdepan dengan final Piala Malaysia edisi ke-99. 99. Mungkin Cik Shazli boleh terangkan persiapan menjelang tanggal 23 hari bulan nanti ni. So far Alhamdulillah persiapan berjalan dengan baik. In fact petang tadi pun saya bersama Presiden saya Datuk Abdul Ghani Hassan, kami membuat kunjungan hormat ke IPD Ceras, berjumpa dengan Tuan OC, dengan Timbalan OC Ceras. Kita mendengar persiapan terakhir pihak keselamatan lah. Berhubung persiapan perlawanan akhir, secara dari sudut MFL, kita rasa persiapan berjalan dengan baik. Penjualan tiket pun kita dah buat jual awal. Dah jual awal.
Dan sehingga kini saya lebih kurang sekitar 35,000 lah tiket telah dijual. Dah terjual lah. Dan saya rasa akan ada belian yang figurnya akan bertambah selepas Kuching dah mengesahkan kedudukan di tangga kedua. Saya rasa fan-fan Kuching ni banyak tunggu game Kuching dulu ni. Betul. Dia nak pastikan Kuching Layak. mendapat tempat kedua dan layak ke ACL 2. Dan saya rasa kalau tengok hari ini progres, tiket dah mula laju dijual di side Kuching lah. Okay. Saya rasa so far alhamdulillah semua everything is on track. MFL bersiap sedia untuk perlawanan akhir Piala Malaysia edisi yang ke-99. Rasa-rasanya ada satu yang istimewa ke final kali ni. Mungkin aktiviti sampingan ke. Definitely kita MFL ni tak terlepas daripada sentiasa memberi hiburan lah kepada fan-fan yang datang secara fizikal ke stadium. Saya rasa eksklusif juga ni. Ni saya rasa kita pun belum announce lagi. Okay. Saya announce di podcast ni, ambil peluang announce di podcast. Steady. Siapakah artis-artis yang akan perform pada final nanti. Okay. Artis utama kita ada Black Hanifah. Okay. Dan artis kedua saya ada Amir Masdi. Dan saya rasa saya perlu ucapkan terima kasih jugalah kepada penaja yang membawa artis-artis ini ke final. So buat masa ni at the moment dua sajalah, Black Hanifah dan Amir Masdi. Saya rasa other than that Biasalah. final yang sedikit rare lah. Sebab menemukan JDT dan Kuching. Tak siapa sangka Kuching akan ke final. Tak ada siapa jangka. Betul. Jadi satu final yang club yang sangat-sangat rare, sangat-sangat rare. Saya rasa dah 27 tahun lah kot. Sebelum ni Sarawak pernah ke final, 1997 ke 90 berapa saya lupa. Tapi dah 27 tahun. Sarawak itu Sarawak. Ini Kuching City. So satu final yang sangat rare dan saya rasa fan-fan Kuching yang ada di Lembah Kelang ni patut ambil peluang lah datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil, memberi sokongan kuat kepada pasukan Kuching. Best ni. Best, betul. Betul. Kalau tengok momentum game, Kuching pun tengah in good mood. Maybe tambahan juga, Datuk Presiden saya baru buat announcement kan. I think last Friday kot. Pengadil. Kita dah mohon dekat FAM untuk kita dapatkan pengadil dari pengadil antarabangsa. Negara tak tahu ke? Belum tahu lagi. Kita tengah tunggu FAM announce. So I think dengan adanya pengadil neutral, menambah sedikit excitement kepada game tersebut lah. Betul. Dan saya rasa ideal antara referee pengadil coach yang experience benda yang sama. Sewaktu Ideal bawa Kedah. Yes. Masa Jepun. tu kita bawa FAM bawa ref daripada Jepun. Saya rasa a part of entertainment, a part of persiapan Malaysia Cup final. Saya rasa game tu sendiri akan best. Game tu pun best. Saya dah tanya beberapa soalan? 2 Dah banyak saya jawab ni. Tak, bukan. Orang sebelah saya ni macam relax banyak ni. Aku tadi tanya satu. Satu je. Okey. Satu saja. Yang istimewa, something istimewa. Ya. Okey. Selain daripada pengadil, selalunya persiapan yang orang tak tahu, staff-staff MFL akan berada di stadium sehari sebelum. Masing-masing punya department akan bertugas. Saya gunakan perkataan bertugas macam orang gila lah. Gurkha lah. Ayat Gurkha lah. Banyak yang orang tak tahu bagaimana susahnya mempersiapkan final Piala Malaysia, final Piala FA. Dan satu benda yang saya perlu bagi tahu kepada peminat-peminat Nindia podcast ni, semua kita buat in-house. Okay. Saya ada 46 staff termasuk presiden dan 46 staff lah yang menguruskan perlawanan akhir Piala Malaysia. Tidak ada outsource daripada mana. Tidak ada outsource daripada mana. Maybe entertainment side, sound system, lighting dan sebagainya itu kita dapat bantu lah. Tapi run the event, the final show tu semuanya kita buat in-house. Ada bantuan daripada FM, maybe dari sudut medical ke pengadilan, but menjalankan perlawanan akhir tu, event rundown, pukul berapa bas sampai, pukul berapa player kena turun padang, all the countdown to kick off tu, semua dia buat sendiri oleh MFL. Bukan senang.
perlu didokumentarikan benda ni. Untuk diceritakan kepada peminat-peminat bola sepak betapa besarnya event bola sepak final Piala Malaysia ni. Tapi mana yang orang kata yang paling rumit yang nak menguruskan tu? Contohnya mungkin banyak MFL memerlukan kerjasama daripada pihak ketiga. Betul. So mana yang rasa macam trafik ke, polis? I think benda main thing, perkara paling pokok adalah faktor keselamatan. That's why kalau nampak kita kerap akan bermesyuarat dengan IPD, pihak-pihak polis, trafik KL, bomber, security tambahan. I think ini perkara yang paling penting. Sebab kita nak pastikan bila fan datang ke stadium tu, dia selamat datang, selamat menonton bola sepak dan selamat balik ke destinasi masing-masing. Jadi ini merupakan salah satu key elemen yang sangat penting dalam setiap kali final. Dan kita pula sejak MFL mula menjalankan Liga Malaysia secara profesional ni, setiap kali final kita ni ada sahaja event-event lain yang turut ada pada final tersebut Di sekitar stadium tu. Contohnya pada hari yang sama 23 hari bulan Mei tu di Axiata, bukan Axiata Arena, sekarang dia panggil Unified Arena. Unified Arena ada Badminton Masters semi final. Di stadium hoki, tak silap saya ada kejohanan underage hoki Asia. Jadi kepadatan fan yang datang bukan nak part of tengok bola sepak, akan ada nak tengok badminton, akan ada tengok hoki. Dan hari yang sama juga, jangan lupa dekat Titi Wangsa, hari tu final takraw. Jadi final kali ni sedikit mencabar kerana pihak keselamatan perlu memastikan keadaan trafik di Klang Valley ni sangat-sangat sibuk pada ketika itulah. MFL pernah berdepan dengan konsert. Pernah. Kan? Bermacam-macam. Setiap kali kita buat final, masa itulah ada konsert di Unified Arena. Ada event di depan stadium Unified Arena. Jadi perkara-perkara ini think kepada MFL saya rasa staff-staff sini dah expert lah untuk experience dan handle benda ni lah. Baru tinggal lah Syazli. Mungkin orang akan bertanya, membawa pengadil daripada luar ni apakah kosting ditanggung oleh MFL ataupun mungkin ini ada kerjasama dengan FM dan juga pihak AFC maupun FIFA dan sebagainya? Kos sebab kepengadilan ni ditanggung sepenuhnya oleh MFL. Jadi permohonan kami kepada FM untuk mendapatkan pengadil international yang bertaraf, of course kita nak yang FIFA license. Kos semua ditanggung oleh MFL. Namun begitu saya juga dimaklumkan oleh pihak FM, apa yang kita buat ini bukannya benda baru di ASEAN dan di Asia. Di Indonesia dah buat. In fact referee kita ni pun banyak sebenarnya sepanjang liga ni. Di Liga Indonesia pakai, Liga Thailand, Liga Vietnam, Liga Filipin. Ini bukan maksud saya referee kita mendapat assignment AFC, bukan. Ini penganjur liga yang panggil referee kita. Penganjur liga yang panggil referee kita untuk mengadili game-game di liga-liga mereka. Jadi yang kita buat ni sama lah. Jadi perkara apa yang kita buat ni adalah continuity kepada sharing education, technology transfers, a part of kita nak menambah competitiveness dalam final tu. Saya rasa ini pun peluang terbaik untuk pengadil-pengadil tempatan melihat bagaimana kualiti-kualiti pengadil-pengadil FIFA yang ada di sekitar Asia dan ASEAN lah. Untuk mengendalikan final tu lah. Betul. Tak nak mereka nanti mereka kata pasal tim tu main pula kena panggil referee luar lah apa lah kan. Kalau dah biasa kan. Kalau dah minta kita bagi. Jadi orang akan terus memperkatakan benda tu yang sama. Mungkin soalan ni sedikit rare, tetapi saya perlu tanya soalan ni. Tekanan sebagai CEO MFL? Tekanan dah sangat tertekan lah. In fact tahun ni mungkin tahun yang paling mencabar lah. Landscape bola sepak kita lah. Semua sedia maklum lah dengan pelbagai isu kan. Namun begitu saya rasa saya harus terus mengemudi MFL dan memastikan perjalanan liga berjalan dengan baik lah. Fakta. Yalah pasal dia ingat bukan mudah nak menjadi saya nak tengok Syazli ni, Cik Syazli ni dia bermula
sebagai student praktikal di FM. Di FM. Dan bertugas di FM. Saya praktikal, habis Praktikal, degree, saya praktikal di FM, kerja di FM. Total berapa je Azli? Berapa tahun? Ambil daripada praktikal. Ada 25 tahun? Di dalam bola punya Lebih management kurang lah, lebih kurang 20 tahun maybe. Saya keluar sekejap ke perkapalan, lari track sekejap. Saya masuk balik Tak lama, dalam bola sepak. Saya rasa 2 tahun saya keluar, saya masuk balik sebagai salah satu project manager untuk National Football Development Program. Apabila kerajaan menubuhkan NFDP tu, so saya bersama sahabat saya, Amrin Zaki Johar, teammate juga kat Bekas Penang dulu. pemain Penang. Bekas kapten saya dulu. Saya dipanggil masuk untuk memperkuatkan NFDP, buat pertama kalinya dibuat di Malaysia. Lepas tu dipanggil balik join FM, then di offer untuk join FM LLP. Yes. Seterusnya berubah Sebelum MFL. Sebelumnya berubah menjadi sehinggalah sekarang. Luar biasa. Ini anak Penang malau ni apa aku yang Ilmu di dalam bola. Okey, kita akan berehat seketika untuk segmen yang pertama. Kembali selepas ini kita nak call. Sebenarnya kita ada special, kita nak call sebentar lagi. Tapi tak apa, tengah-tengah tu kita call. Okay, Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Rentetan perjalanan Liga tahun 2025-2026, perkongsian bersama CEO MFL. Okey, Ninja 3.0 episod ke-9 kembali. Bersama kita adalah CEO MFL, Cik Sazli. Dan juga penyokong Manchester United. Yes, of course. So kita sama. Kita nak abang. Bahaya tu sebab lepas ni akan diserang oleh fan-fan yang bukan Manchester United. Champions League lah ni. Season. Rasa macam selesa 2023 ni. Berbeza. Okey, kita nak buka tentang pastinya bila kita buat recap tentang Liga Malaysia musim 2025-2026, abang dengan saya dah lama. Isu ni kalau tak sembang Tak boleh. Nanti mereka duk asak juga. Gaji masih berlaku. FFP ada kata tak berjaya, ada kata macam-macam perception diberikan Sazi. Kita tahun pertama melaksanakan FFP secara total lah tahun pertama, dan saya rasa saya perlu maklum, perlu jelaskan di sini yang FFP ni lebih kepada kita mengawal dan menjaga perbelanjaan kelab. Ada 100, belanja RM80 untuk pasukan, RM20 untuk pengurusan pasukan. Pengurusan ni maksudnya Saving. kelab punya pengurusan. Kita ada RM100, RM80 dibelanjakan untuk pemain, pegawai, coaches dan sebagainya. Piala Presiden, Piala Beli, semua dalam RM80 tu. RM20? RM20 untuk pengurusan pasukan. Administration. Dan kita tidak ada meletakkan ceiling gaji kepada pemain, tapi kita meletakkan budget cap untuk kelab berbelanja. Dan kita tidak pernah melarang untuk kelab berbelanja sebanyak mana mengikut kemampuan kelab. Jadi kita tak, jadi maksud saya apa yang saya nak cakap sini, kita baru tahun pertama. Alhamdulillah secara macam mana, amalan, bukan amalan, dia panggil kebiasaannya, saya rasa saya perlu jujur di sini, setiap tahun kita akan ada 3, 4, 5 pasukan yang ada masalah dengan tunggakan gaji dan sebagainya. Alhamdulillah tahun ni kita ada hanya 1 atau 2 pasukan sahaja. Daripada kebiasaannya yang kita akan ada 4-5 pasukan. Kita sangat-sangat improve apabila kita melaksanakan FFP ni. Dan ini tahun pertama secara total kita implement. Dan FFP ni ambil masa. Kelab perlu didedahkan dengan bagaimana pelaksanaan FFP ni dilaksanakan. Saya boleh share kat sini, banyak kelab-kelab yang ada problem dengan isu-isu kewangan ni sebenarnya adalah kerana hutang-hutang terdahulu. Bukan current tau. Current, alhamdulillah semua on track. Tetapi isu-isu terdahulu yang tidak dikawal baik
perbelanjaan kewangannya, masa deal dengan foreign player. Ni panglima bertukar panglima lah ni. Yes. Jadi yang lama ni yang banyak membebankan pasukan sehingga sekarang ni. Jadi proses bayarannya untuk make sure foreign player ni terima term-term yang dijanjikan sebelum-sebelum ni. Jadi perkara-perkara ini yang kelab dalam proses tambah baik, perlu masa, perlu 2-3 tahun lagi untuk slowly improve daripada bajet yang ada tu. Perlu ada certain percentage untuk diasingkan bagi mengatasi hutang-hutang lama ni. Yang kebanyakannya lebih melibatkan pemain-pemain asing yang bawa kes ke FIFA lah. Okay. Dan pemain tempatan. So mereka duk kata tak berjaya sebenarnya mereka tak faham lah. Sebenarnya bukanlah FFP tu tak berjaya, betul. Penjelasan itu tak sampai ataupun mereka ingat yang kisah lama tu adalah kisah yang sekarang FFP. Yes, betul. Mungkin pada saya it's about time kelab perlu ada satu sesi minum-minum kopi santai dengan fan, dengan ultras. Meja tu nak buat bulat kan macam mana? Boleh bulat, boleh 4 segi, Separuh boleh. Tapi digalakkanlah Ya, betul. untuk kelab bercerita dengan fan, hardcore fan mereka, ultras mereka. Apa misi saya, apa misi kelab, apa visi kelab. Tak payah sembunyi. Berapa bajet kita ada, kenapa kita ambil foreign yang macam ni, apa squad depth kita, apa target kita untuk season depan. Saya rasa dengan keterbukaan kepada fan, saya rasa fan akan datang support kerana dia faham apa hala tuju kelab tersebut. Dia tak ada fikir nak menang. Betul. Macam contoh sekarang digembar-gemburkan kelab banyak nak ke A1 dan sebagainya. Kita di MFL tak ada pun kelab hantar surat kata nak pergi A1 pun, tak ada pun. Tapi diceritakan di social media mengatakan momok. Dia dah lalang Cik Sazli kata saya kata. Jadi tahun depan ni macam mana? 13 ke macam mana? Belum diputuskan lagi. Kita akan ada mesyuarat yang lembaga pengarah. Kita akan ada pembentangan daripada season recap kita season ni untuk dibentangkan dalam board. Dia akan bawa juga meja bulat yang itu berborak tu. Of course, benda yang sama. Tu mungkin saya pun ambil kesempatan kat sini, meja bulat yang 29 hari bulan tu yang disiarkan secara langsung di Facebook tu. Sebenarnya kita di MFL setiap kali season start atau pertengahan musim kita sentiasa ada mesyuarat. Panggil CEO datang, kita taklimatkan plan dan perancangan season yang akan bermula, apa rules and regulation yang kita tambah baik, mana rules yang kita buang dan sebagainya. Ada sesi discussion, pembentangan daripada semua unit dibentangkan. So bermakna perjumpaan meja bulat hari itu bukanlah special ataupun dibuat khas. Memang ada. Tak ada, memang kita selalu buat. Kita selalu buat. Kita dan banyak keputusan-keputusan, bukan banyak, majoriti keputusan-keputusan yang kita buat dalam Liga Malaysia ni diputuskan secara bersama. Cuma ada elemen surprise lah. Dipersetujui oleh semua CEO. Dipersetujui oleh semua CEO. Dimaklumkan kepada semua CEO. Sebagai contohlah saya ambil yang paling mudah, semua tahu pembatalan Piala MFL bawah 23 tahun. Dimohon oleh kelab untuk tidak diteruskan under 23 tu kerana faktor kewangan dan sebagainya. So setelah kita bermesyuarat, kita bentang proposal dan request daripada kelab-kelab tersebut dan kelab bersetuju untuk tidak diadakan bawah 23 tahun. Buat sementara waktu. At the moment. Tapi keputusan memang sehingga sekarang kita tak akan teruskanlah Piala MFL tersebut. Penjadualan juga memainkan peranan penting. Yep. Dan penjadualan ni juga memainkan isu besar di kalangan peminat-peminat. Betul. Last minute tukar lah macam mana lah kan. Tapi pada pengetahuan saya, ia dibuat berdasarkan persetujuan kedua pasukan. Betul. Kan? Jadi saya tak boleh tanya soalan tu lah, saya dah jawab lah. Tak, saya rasa benda tu kan. Takkan kawan tu nak main-main? Terpaksa pula. Terpaksa pula. Kan? Nak main tak nak main? Tak boleh. Tak boleh. Mesti dua-dua ada setuju. Dan maybe saya perlu cerita juga. Adalah beberapa kelab yang kata saya sampai sebulan tak ada game ni. Saya sebulan tak ada game. Kena faham kenapa sebulan tak ada game. Kadang-kadang dalam sebulan tu ada FIFA Days. So bila dalam FIFA Days, Liga tak jalan. Dia bertembung. Okay. Lepas FIFA Days selalunya kadang-kadang ada quarter final atau semi final FA Cup. Mungkin kelab tersebut tak qualified ke quarter final semi FA Cup.
ataupun lepas FIFA ni kita ada liga. Tetapi klub tersebut telah bersetuju secara bersama meminda tarikh game tersebut ke tarikh lain. Dan Itu yang disebabkan dia oleh itu bawa-bawa, boleh jadi dia sebulan dia tak ada game. Kerana pindaan dibuat atas faktor-faktor selalunya venue tersebut tak available. Sebab kena faham semua pasukan di Malaysia ni majoritinya menyewa stadium dengan kerajaan negeri. Sometimes kerajaan negeri ada event, ada sukan sekolah ke, ada event-event lain lah yang menyebabkan menjadi keutamaan. Jadi game tu kena dipindah. So bila pindah, terjejaslah logaritma perjalanan pasukan tu. Apa boleh? Logaritma. Logaritma. Dia sekali dia datang benda tu datang sekali je. Lepas sebut kali kedua dia second dah teringat loga helicat tu dah. Logaritma. Tapi Jazli, benda ni mereka pada mereka yang tak tahu, mereka menyalahkan MFL. Betul. Tapi dah tiba masanya saya kelab tu sendiri kena harus pemberitahuan kepada fans. Betul. Saya cakap tadi, perjumpaan bersama kelab perlu diceritakan. Contoh, sebelum ni liga kita Januari hingga Disember sebelum ni. So peralihan kepada 2 season ni, 2025-2026, 14 bulan kita hadap untuk kita samakan dengan jadual-jadual kalender-kalender liga ASEAN dan Asia. Sebab pergerakan AFC dah mula menggerakkan penjadualan AFC, ACL dan ACL2. Jadi pergerakan ACL, ACL2 ni bergerak 2 musim. Sedangkan liga kita ni masih Januari hingga Disember. Jadi untuk kita memastikan klub kita competitiveness bermain selama 2 musim, kita perlu berganjak. That's why last season atau last 2 season saya lupa, kita beralih 14 bulan untuk accept benda tu. Now kita dah dalam sisa yang betul. 2025 kita start Ogos, kita akan berakhir Mei. Jadi pergerakan ni menyebabkan kita melanggar norma-norma cuti yang Malaysia dah experience. Cuti sekolah hujung tahun. Kita main bola. Sebelum ni Januari Disember kita cuti sekolah. Jadi player ada masa nak bawa anak pergi sekolah, nak pergi bercuti. Sekarang dah tak ada tau. Sekarang cuti sekolah adalah cuti liga kita tengah berjalan. Cuti raya dan sebagainya. Kita Malaysia antara cuti-cuti umum yang terbanyak di dunia. Jadi banyak date-date yang saya tak boleh main. Saya tak boleh main Hari Raya Aidilfitri, saya tak boleh main Adil Adha, Raya Cina, Deepavali dan sebagainya. Hari Wesak dan sebagainya. Gawai, apa lagi di Sabah apa? Sabah Sarawak ada cuti juga ni. Pesta Keamatan. Pesta Keamatan dan sebagainya. Saya tak boleh main tarikh tu. Jadi saya tak ada date yang banyak untuk membuat jadual yang sedikit baiklah. Ni kira habis longkak dah ni. Dah habis longkak dah baru. Dah habis cuba mana pun. Habis cubalah. That's why kadang-kadang ada tim yang kita faham. Sewaktu kita bermesyuarat, berjumpa dengan klub, especially klub daripada Borneo, Sabah dan Sarawak ni, dia ada request. Dia kata, Cik Shazli, boleh tak bila kita turun ke KL, mainkan kami 2-3 game. Dah lalang kat sini. Dah halang kami turun sebab kami nak turun naik kos. Flight dan sebagainya. Saya Sabah Sarawak ni every game away game. Travel. Orang Semenanjung pergi sana sekali je. Saya setiap kali game saya away dan sebagainya kan. Jadi kata boleh tak Cik Shazli kalau saya turun ke KL ni, contohlah saya turun ke KL, mainkan saya KL, Selayang, Melaka. Klang Valley, Negeri Sembilan. Tetapi kena ingat, Negeri Sembilan pun ada jadual. KL pun ada jadual. Takkan nak tunggu dia. Takkan saya nak tunggu KL, nak tunggu Kuching. Sabah. Jadi perkara-perkara ini adalah momen-momen yang dia dapat. Ada momen dia tak dapat. Tapi tak banyak lah. Semakin minimal lah kita dah start kurangkan. Okey. Pemberian geran juga kerap kali menjadi tumpuan. Kan? Betul. Kan dia baru tanya mana pergi geran ni kan. Macam lah. Lepas tu MFL okey lah. Geran dapat, lepas tu pendapatan pun champion. Tapi struggle-nya untuk mencari penaja dan juga sumber kewangan ni bukan mudah. Betul, bukan mudah. Geran, of course, setiap klub ada merit grant yang kita bagi. Dia tak sama ada satu grant ni dia sama. Setiap klub mendapat figure yang sama. Selalunya kita bagi sebelum bermula liga. Dan habis je liga, klub mendapat merit ranking liga.
nombor 1, nombor 2, nombor 3 sehinggalah yang paling bawah nombor 3 ni dia dapat 100,000. 100,000. Nombor 1 Mengikut positioning? mengikut positioning. Setiap positioning berbeza-beza, berbeza-beza merit kedudukannya dan benda ini pun diputuskan oleh klub. Dipersetujui oleh klub. Seingat saya pada ketika itu CEO-nya Dato' Stuart, kita bentangkan kepada klub 4 atau 3 option. Option A, B, C dan D, dan klub memilih option yang ini. Boleh saya katakan MFL terlalu mengikut CEO ni? Tak, sebab kita kena faham kewujudan MFL ni adalah daripada rakan kongsi liga. Okey. Ahli gabungan. Dia sort of macam ahli gabungan. Tapi kita panggil rakan kongsi liga. Dan komposisi pemegang taruh. Jadi klub ada suara dan kita di MFL kita perlu dengar dan kita pun ada bermesyuarat dan melihat adakah permohonan ini boleh kita bawa dan kita gunakan. Jadi kita tidak pernah mengatakan tidak, tapi kita selalu mendengar dan melihat. Sebagai contoh mesyuarat yang kita buat, mesyuarat meja bulat. Banyak poin-poin yang baik telah diberikan oleh klub-klub yang kita juga ambil kira dan kita akan tengok untuk musim akan datang. Adakah perkara-perkara tersebut boleh diguna pakai. Jadi kita tak ada grant, tak ada kita of course habis je liga, kita pun baru habis 2 hari lepas Kuching dapat second tempat kedua, Selangor di tempat yang ketiga dan sebagainya. So once dah habis dan semalam memberi grant terakhir ni juga kita perlu ambil kira cycle of payment yang kita dapat daripada penaja kita. Tapi tahun depan semua okey InsyaAllah. Tapi malangnya bagi MFL tidak boleh menyuara ataupun memberi penerangan kepada fans. Ada benda yang tak boleh reveal. Betul. So itu kena pihak klub sendiri Betul. kena membantu MFL untuk menerangkan. I think saya rasa almost 80% saya dah ceritakan semua di sesi 29 bulan sewaktu meja bulat. Semua kejayaan-kejayaan MFL, achievement kita. Tak pasal fan kan. MFL tu lah tak adil lah, itulah inilah. Tapi tak MFL betul lah. Keterbukaan MFL salah. Salah. Benda betul. Hukum tetap hukum. Kalau kita ada salah, kalau klub kata benda ni salah, kita akan review balik. Tak ada masalah. Kita sangat terbuka. Dan rayuan sentiasa dibuka. Terbuka. Segala rayuan, segala komplain yang kita dapat, kita akan bentangkan dalam mesyuarat air lembaga pengarah. Kalau belah kita ni, kita abang ada segala mak nenek yang bawa mai, kami boleh selesaikan. InsyaAllah. Kita selesai. Benda boleh bincang. At the end, produknya untuk Liga Malaysia dan penamatnya at the end adalah untuk pasukan kebangsaan lah. Kalau saya katakan musim yang memang musim yang bergelora saya katakan. Tetapi kalau dilihat di stadium-stadium yang core fan ni tetap datang. Betul. Sikit banyak itu soal nombor 2 tetapi kehadiran beliau, kehadiran individu tetap ada improve. Betul. Okay. Kita rasa kita dah bagi Cik Syazri dah bagi satu mangkuk besar dalam tu Semua ada. semua dah ada dah. Han dengar, han pilih. Han dengar kalau rasa dia senang je. Orang ni kalau dia meluat kan. Betul. Benda elok pun. Han cerita lah macam mana pun dia tetap dia kata elok tapi untuk mengurus sebuah liga yang diiktiraf oleh AFC ia bukan satu tugas mudah. Untuk memenuhi keperluan untuk menggembirakan semua pihak ia juga bukan satu tugas mudah. Betul tak? Ya, sentiasa ada benda yang tak puas hati, ada yang benda yang boleh memuaskan hati. So itu cabaran bagi MFL. Cabaran pada MFL. Bagus rambut lah. Tak lah, biasa. Kemas rambut ni. Dia saya rasa benda tu kan ada satu segmen saya lupa di mana yang pada ketika tu Datuk Sri Windsor di interview. Statement Datuk Sri Windsor tu saya sangat tertarik. Di sini? Saya lupa. Ada satu podcast Datuk Sri Windsor. Dia kata dia macam family lah. Dalam satu family ada 5 orang anak. Ada anak yang nak pergi further study dekat overseas. Yeah. Ada anak yang nak buat diploma je. Betul. Ada anak yang kau ambil SPM je lah. Ada anak tak nak lah, aku nak buat Grab je lah, aku tak nak. Ada anak yang aku dah habis, aku nak kahwin je lah. Jadi sama juga dengan liga. Dalam liga kita ada 13 pasukan. Ada yang bernafsu tinggi. Ada yang kita target je kita macam ni je. Ada yang masuk liga lebih kepada participate dan untuk
Bagi ada. to be part of Liga Malaysia. Dan make sure produk-produk itu ada development dan sebagainya. Jadi saya tertarik dengan Datuk Seri Wisnu cakap tu. Jadi of course kita dalam liga kita ada JDT. Kita semua tahu macam mana JDT tersebut. Targetnya bagaimana. Kala tujuannya bagaimana. Kita tengok tahun ni ada 2 tim yang eager to play di peringkat Asia. Kuching dan juga Selangor. Dan semalam Kuching lah wakil kita tahun depan ke ACL 2. Kita juga lihat macam mana JDT dan juga of course tahniah kepada Selangor yang layak ke final Shopee Cup. Maknanya kita di Asia ada klub yang bernafsu nak bertanding di peringkat Asia. Ada klub yang maybe target dia okay kita quarter final. FA Cup atau Malaysia Cup dan sebagainya. Ada klub yang tak apa kita participate. Ada yang perancangan dia peringkat awal cantik. Tapi karam di pertengahan liga. Ya, betul. Karam. Di tengah lautan. Di tengah lautan nak kena tarik balik main pelabuhan jauh. Jadi dia redha je lah apa yang ada. Dia pun duduk lah dan beberapa dia dah kan. Betul. Jadi saya rasa complete untuk penerangan daripada Cik Sazli. Cik Sazli kena duduk sini terus. Baik, boleh. Sebab kita ada special guest. Yes. Guest ni mengimbau. Rare juga ni. Rare mengimbau cerita seorang pengulas. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, kita kembali untuk segmen yang terakhir, segmen yang mengimbau nostalgia Piala Malaysia. Betul. Assalamualaikum, kita bersama dalam arena sukan. Kita akan menjelajah dari venue ke venue. Madevan di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus di Johor Bahru. Siapa lagi masa tu zaman tu best. Dan eksklusif di India. Kita bawa legend. Betul. Okay. Legend. Julung-julung kali ni sini. Julung-julung kalinya. Legend ni terbabit dalam kerjaya saya. Kerana dia lah individu yang interview saya. Oh, okey. Sebulah awang ambil, lepas tu dia kata KP interview. Okey. Tidak lain tidak bukan Haji Abdullah Hashim. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, jawab salam pun. Lunak. Teringat tu. Piala Thomas final semi-final Thomas Cup. Malaysia lawan China 1992. 1992. Ji sihat ya? Ya, alhamdulillah. Allah bagi sihat tu. Alhamdulillah. Sehingga masa ni boleh lagi lah. Alhamdulillah. Ji, kita nak bawa vibe Piala Malaysia ni. Ya. Saya nak tanya Haji beberapa soalan lah. Tapi sebelum tu, saya ada 2 legenda di talian pada ketika ini yang bersama kita. Pernah beraksi dalam saingan Piala Malaysia. Betul. Tidak lain tidak bukan Saudara Jalil Ramli dan juga Datuk Dollah Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Bersama saya di studio pada ketika ini adalah Haji Abdullah Hashim, pengulas ketika kalian bermain. Zaman. Masih ingat Masih ingat. Okey, Datuk Dollah, mungkin final Piala Malaysia yang tak akan dilupakan lah. Tahun bila agak masa sebagai pemain? Yalah, dengan Johor 1985 lah. Ya. Waktu tu kira hampir kita daripada 82 Razak Cup 83 82 daripada hampir keseluruhan pemain tu adalah daripada Razak Cup dia tim, dan kita ialah player yang sama juga, hampir 80% lah kira sama yang bermain untuk final 1985 Malaysia Cup tu. Itu momen yang tak dapat dilupakan oleh Datuk Dollah Saleh. Lawan siapa ban? Lawan. Maksud lawan siapa bang? Lawan KL wilayah lah masa tu. Wilayah besar. Masa tu 85 Fandi tak datang lagi Fandi tak ada lagi. Okey. Itu cerita tentang Datuk Dollah. Jalil Ramli, pakar lontaran jauh. Ngap sayot, awang mahian terjun sungai. Semualah lengkap. Abang boleh cerita momen-momen pada ketika, of course 99 tewas pada Brunei. Tapi
Piala Malaysia dan Awang Mahian, tim tu adalah tim yang solid. Mungkin boleh share. Awang Mahian, Sarawak, Jalil Ramli. Okey, kita first time masuk final Piala Malaysia 1999 Itu kali pertama lah kita masuk final. Tak pernah. Dia punya celebration dekat Sarawak tu memang gah lah. Okey. Semua orang happy lah. Time kita masuk. So mengimbau kembali masa zaman Awang Mahian kita quarter final. Okey. Hampir masuk semi final, tapi 99 kita masuk final merupakan satu momen yang indah lah. Okey. Yang sukar dilupakan lah. Okey. Ya. Baik, mungkin nak say something untuk penyokong-penyokong Kuching yang akan datang ke KL, Abang Jalil? Ya. Yalah, saya menyerulah kepada Abang Jalil? walaupun Abang Jalil? Ya. Dalam logat Sarawak. Kelakar Sarawak. Dalam logat Sarawak. Beres. Okey, kepada orang Sarawak, patlah datanglah KL nyokong pasukan KCFC final Piala Malaysia setelah berapa tahun 27 tahun. 1999. 99. Tu momen yang tidak harus kita lepaskan. So menyeru kepada semua kita yang ada di KL, di Kuching, terbanglah ke KL niat pasukan KCFC. Moga ini kalilah kita akan dapat Piala Malaysia balik ke Sarawak. Abang Dollah, mungkin ucapan untuk peminat-peminat bola sepak yang akan datang ke final Piala Malaysia ni? Itulah kita Piala Malaysia ni dah jadi tim daripada dulu lagi. Betul. Yang berprestij lah kita. Betul. Jadi memang kita nak stadium kali Bukit Jalil. Yap. Kalau boleh kita nak tengok dengan kehadiran pendukung Sarawak dan ADT akan dapat memenuhi sekurang-kurangnya untuk memeriahkan lagi suasana. Kalau boleh saya nak kita minta dalam 60-70 ribu pendukung dapat memenuhi stadium Jalil Baik. pada 23 hari bulan nanti, insyaAllah. Baik. Apa pun, terima kasih banyak Abang Jalil Ramli dan juga Datuk Dollah Saleh. Sama. Assalamualaikum. Okey. Itu cerita tentang dua legend. Kita balik pada legend ni. Dulu, Haji, Ya. nak dengar bola ni kena dengar radio. Saya bermula dengan radio sebenarnya. Okey. Sewaktu saya di Ipoh, saya dah mula buat ulasan ni. Lepas tu pindah Kuala Lumpur. Saya dikurung sementara waktu dalam 5-6 bulan. Okey. Latihan lagi. Latihan lagi? Latihan. Dulu latihan diutamakan guru-guru garang belaka. Of course. Itu tak nafikan. Itu saya nafikan. Lepas tu, bila ditapis-tapis, dia kata buat TV je lah. Untuk saya buat radio lah. Dapat TV. So, saya kerja kat TV banyak. Walaupun saya hakikinya saya kat radio. Tapi radio TV saya kenal rupanya. Bukan saja TV saja. Masa tu Datuk Rahim, Datuk Hasbullah, Datuk Haji Hasbullah belum lagi. Masa tu Datuk Rahim, Haji Aziz Ibrahim. Haji Aziz Ibrahim. Ada lagi Bos Amran Hamid lah. Ketua Amran Hamid, Allahyarham Amran Hamid. Dialah yang mula-mula menapakkan bahagian sukan ni dikekalkan, diadakan di ATM masa tu. Sebelum tu sukan ni dipinjam-pinjam je dari hal ehwal dan sebagainya. Tapi unit sukan tu ditubuhkan semasa Amran Hamid, arwah Amran Hamid ada. Dan saya salah seorang daripada yang masuk sukan dah ada. Sukan mula buat. Itu sebab saya banyak kesukan je lah. Saya tak ada buat kerja apa masa tu. Kerja sukan je. Saya trip belas dengan Haji Dollah. Jepun. Thomas Cup 2006. Masa tu Chunhan, kesian Chunhan. Kita masuk semifinal. Okey. Chunhan lompat-lompat kaki. Betul. Habis. Tak bukan selesai. Dia putus. Dia celebrate. Ya. Lepas tu injured. Dia terus tak boleh main.
Masa tu saya masih ingat doktornya Guru Charan Singh. Orang Malaysia juga, dia angkat tangan tak boleh main. Maksud semi je. Maksud dah semi. Semi. Kita lawan? Kita lawan Jepun. Oh. Memanglah pada perjangkaan awal kita memang menang masa tu. Masa tu saya buat untuk radio, Hafizah datang untuk TV, untuk berita. Untuk berita sebenarnya. Jadi masa tu kita mengharapkan kemenangan. Bila tengok-tengok dia macam tu, habis dia main first single. Dia kalah, yang lain ikut kalah sekali lah. Ji, Piala Malaysia dulu, radio ni macam mana dia bergerak Ji? Nak call semua ni. Dia akan start pukul 10 lah. Ya. Lepas tu semua ni DJ negeri akan bertugas. Tak, selalunya kalau kita tengok, kalau keadaan macam final, kita selalu buat live. Radio live. Radio live. Hafizah tolak ke tepi, dapat ke Abu Bakar di tengah padang dekat dengan garis sembulat apa semua. Dia kena macam tu. Dia bukan macam TV. TV biar dia lari tengah-tengah padang tu. Dia kena cerita. Sebab kita pengulas radio dia terpaksa visualisekan benda-benda tu. Jadi dia banyak cakap daripada TV. Dan dia terpaksa menghayati, mengharapkan orang mengikut apa yang dicerita tu. Itu sebab kadang-kadang kalau dulu mungkin masa Hafizah dah kurang sikit pasal masa tu TV ada. Masa TV tak ada, orang boleh sepak bangku. Kepada Emosi dengar radio. Dia mengharapkan dia macam dia bayang di situ kan. Jadi pengulas main peranan penting masa tu. Masa Haji mengulas, Haji tengok bola live sambil mengulas atau ada TV? Dah masa tu tak ada TV. Tak ada lagi. Jadi macam mana? Ada TV, macam tahu bola dihantar ke sini, macam mana tahu? Kita tengok di padang. Di padang, lepas tu start list ada. Mana you dekat stadium lah. Stadium. Tengah tengok secara live lah sambil mengulas. Okey. Kita ni sembang macam duduk di kedai kopi lah macam Seronok. Imbau kembali. Betul, sebab Haji radio ni zaman tu, sebab saya ingat dulu arwah bapak saya kami rumah estate. Lepas tu area antena tu kadang-kadang patah. Bila patah kena sambut wire. Wire tu pula kena sangkut dekat tempat besi. Jadi bila tempat besi nak clear lah. Sebab tu saya kenal Mat Devon sama-sama Haji tu Haji. Dia Mat Devon tu junior saya. Siapa Haji sama Haji masa radio, masa kalau duk pergi. Sebab saya ingat kita akan menjeladah dari stadium ke stadium. Masa tu stadium ke stadium Arena Sukan selalu. Tu Liga. Liga. Dia dulu masa tu ada liga lagi saya rasa masa Semi-pro. Piala Malaysia. Semi-pro dengan Piala FM. Ya. Dan Piala Malaysia pun. Masa tu Piala Malaysia. Yang Haji pernah buat Malaysia Cup final Haji? Ada tak yang Haji pernah buat Malaysia Cup final? Tak ingat saya dah. Sebab banyak saya lah. Memang ada lah. Ada kena sekali. 2-3 kali memang kena punya lah. Persiapan. Kalau orang nak tahu, Haji ni satu kampung dengan Haji Shoki Kahar. Orang Pantang Meh. Shoki Kahar. Patut suara sedap-sedap lah. Orang Pantang Meh semua suara sedap. Suara dok tak tanah ni. Dia ialah macam dulu kita persiapan kita memanglah tak ada macam sekarang. Masa Hafizah masuk, masa saya ambil dia masuk pun dia kata saya tak pandai main komputer. Dia marah saya sebab saya bawa file. File tebal-tebal. Saya dengan Datuk Hasbullah selalu bawa file. Kalau dia sorok file tu, saya tak bercakap. Betul. Sebab dulu jadi sebab tu saya sampai terbawa-bawa. Orang kata saya old school. Sebab saya cikgu-cikgu saya macam tu. Kena tulis. Tapi tu yang bagus, praktikal dia bagus kan. Oh, ini semua garang-garang ni Rui. Saya rasa kalau pengulas-pengulas ni lari. Lari ni. Lari. Tak, sebab tu kita di ATM sebenarnya ada etika dia. Ada yang dibolehkan, ada yang tak dibolehkan. Jadi kita nak kena di situ, kita kena jagalah. Jadi kalau diberi pilihan bola dengan badminton? Saya olahraga satu lagi? Kalau buat radio baik saya buat bola. Kalau buat TV baik saya buat badminton. Sebab apa badminton, dia walaupun dia main dua orang, tapi kadang-kadang dia kena cepat cakap. Ya, dia tak akan jadi miss bone lob, miss bone drop, miss bone lob. Dia jadi sebelah. Betul. Dia nak kena miss bone drop, miss bone lob, dia lawan suruh siapa motor cross angkat ke belakang, tolak ke depan, net play, tolak ke belakang lagi miss bone dengan main suara ni. Radio suara kena main. Tone dia kena ada. Tonasi. Lakonan kena ada. Ya. So itu pasal setengah orang kata pengulas radio ni macam pelakonnya lah.
Tapi dia menaikkan aura. Ya, sebab itu salah satu daripada syarat yang kita ada, yang kena ada pada pengulas radio. Dia terpaksa menarik pendengar, bukan penonton, pendengar supaya duduk sekali dengan dia seolah-olah pendengar ada di stadium. Jadi momen yang lawak yang Haji ingat jadi pengulas ni? Momen yang lawak saya tak tahulah. Tapi saya sepanjang jadi pengulas, satu yang tak boleh saya lupa sampai sekarang, apabila masa apa ni lah, masa apa kita pernah Piala Thomas apa 1992. Semi-final saya buat. Esok tu saya ditugaskan untuk buat apa, jadi saya tak buat final. Saya kena pergi kipoh. No. Sebab ada final hoki. Masa tu belum final lagi, dia baru preliminary apa semua. Presiden hoki masa tu agung kita. Sultan Azlan Shah. Kebiasaannya saya duduk dalam bilik pengulas, dia datang dan tengok-tengok, bangun sebangun orang tu, dia okey lah. Tapi ada sekali tu saya masih ingat lagi, Pakistan lawan Itali. Dia masuk dalam bilik, mula selalu mengganggu saya sebelum saya membuat apa ni ulasan, membuat live. Masa tu live, P. Alexandra, Datuk Tan Sri P. Alexandra. Dia selalu mengusik saya, selalu dia pergi kacau. Pasal apa? Kita kalau dua tim yang kita tak kenal, kita memang terpaksa tengok orang dulu masa dia duduk di padang ini tim lah. Dia berlari masa dia warming up apa semua. Kita tengok kawan ni okey, dia ni okey. Kadang-kadang kita tak boleh pegang pada baju je. Kita tengok cara dia berjalan, kita tengok cara dia berlari. Itu jadi kita punya. Jadi itu sebab masa sebelum game, sebelum mula perlawanan, kalau Datuk Rahim jangan usik dia. Dia buat tak reti je. Sebab apa? Dia nak concentrate. Betul. Bukan dia nak dapat tu. Nak dapat orang. Kita tak kenal. Kita tak kenal. Dua-dua tim kita tak kenal. Jadi tuanku masuk ke dalam. Dia duduk, saya ingat selalu dia masuk sekejap ya. Ya okey, tak apa. Ini dia tunggu. Saya ingat saya berdiri, dia tekan belakang saya, duduk Mika Koja dia lah. Mika Koja. So, saya duduk dia berdiri belakang saya tau. Datuk P. Legenda semua ada situ lah. So saya ingat di situ je. Dia tunggu, masa saya buat live dia tunggu. Sampai nanti pun saya ingat harap tuanku pergilah. Saya takut. No. So, nanti pun dia tak pergi lagi. Sampai habis. Sampai habis, saya finish. Saya takut bukan pasal apa. Dulu kita ketua ada belakang, kita tak boleh cakap. Tak natural lah, tak natural. Dia macam, dia ada sikit takut dulu. Dia hormat, takut dan hormat. Jadi pengulasnya berapa negara pergi je? Negara saya tak ingat banyak lah. Banyak asal ada game je. Benua Amerika pun pergi, Jepun pergi, China saya tak pergi. Sebab China masa tu arwah Datuk pergi. Sebab kita bagi dua selalu. Kalau dia tunggu sini, saya pergi. Betul. Itu dia punya rotation kan? Rotation. Sebab presiden dengan timbalan presiden. Jadi kalau presiden P takkan timbalan presiden P juga. Yang P sini yang presiden dengan timbalan presiden P ni Sam je. Dia bukan apa. Masa tu satellite tidak semacam sekarang. Kadang-kadang dia mati begitu saja. Kawan ni terpaksa ambil alih lah. Berapa lama kenal dengan Datuk Hasbullah Wang? Semenjak dia masuk sukan. Sebab apa, saya duduk sukan dalam 3 tahun, dia masuk sukan. Nah, kita tarik dia daripada Pahang. Dia masa tu dia radio Pahang. Kita tarik dia dan dia mula buat sukan dan sekali lah tu. Ini cerita eksklusif lah. Eksklusif. Pada satu hari tu lah. Pernah tengok dua legend bergaduh? Bertengkak. Saya masa tu junior. Saya, Harmi Takzim, ada 2-3 orang duduk dalam bilik. Kamu adalah arwah. Yang ni pula balas. Tapi dia orang punya style ni dalam bilik tu ya. Tapi kita ni takut. Mudah. Harmi kata bawa keluar seorang ni. Saya pun bawa tarik IG bla-bla. Itu minum dulu, tak apa ni. Wah, depa tak nak apa-apa pun, tapi kami jadi ketak. Depa punya perbincangan tu. Tak serius. Zaman-zaman saya belajar dengan depa ni very particular. Baik skrip, baik tone. Cukup particular. Tu yang legend tu kan. Ji, sepanjang Haji mengulas bola lah, kata bola lah.
Ada tak Haji gaduh dengan player? Player tak puas hati ke? Dengan cara ada. ulasan Haji. Dengan ada. cara ulasan. Ada sebab kita dulu kita nak ambil pengadil pun kita turun sendiri. Saya tak bagi apa ni assistant producer ambil nama-nama semua tak ada. Nama semua kita pergi ambil sendiri masa tu. Bukannya ada dalam online ke apa tak ada. Jam itu turun pergi Tulis, jumpa. ambil dan tulis lah. Tulis kadang-kadang dia orang dah siap list kita dia orang siap list. Lepas tu nama pengadil kadang-kadang tak ada lagi. Kita turun ambil pengadil masa tu. Ya. Sampai saya kena warning dengan pengadil pun ada biasa. Dah lah tengok sikit orang aku. Pemusingan dia. So benda-benda ni saya menghadap lah. Dan Rashid Hassan sekarang ke mana? Rashid Hassan ada. Kalau dia tengok saya dia marah saya. Sebab dia sih. Saya bergaduh dengan dia. Dia kawan saya tapi saya bergaduh dengan dia. Pahang lawan KL. Saya kata dia salah, dia tak tanggap dia ada opposition. Dia panggil saya, lepas tu dia panggil, lah kau cakap aku tak guna seperti mana. Tapi bergaduh cara itulah, cara kawan lah. Sebab apa dulu players dengan kita, memang kita selalu jumpa. Kita bukan macam sekarang kita dah jarang jumpa kan. Macam dulu dia kalau players ni kita selalu jumpa sebenarnya. Ini antara Lee ni saya belajar Lee. Cikgu-cikgu saya ajak. Ni cikgu-cikgu saya dia ajak. Kalau nak dapat information, close dengan player. Sekarang ni susah sikit. Tapi itu kita boleh close tapi tak boleh terlampau baik dengan dia. Sebab apa? Kita Nanti terlampau bias. baik dia dia akan Nanti jadi kita bias. lah. Itu Susah sebab nak buat kerja ni. kita senang buat kerja. Jalen Clark saya turun masa tu. Jalen Clark? Dia belum lahir lagi rasanya. Jalen Clark main, saya turun pergi tanya dia. Jalen Clark tau. Jalen Clark yang perempuan saya yang buat komentari English kat Saya Novella ni. saya first time dengar nama Jalen Clark. Dulu dia bukan nama Badminton. Jalen Clark. Dulu dia nama Jalen Gurks kalau tak salah saya. Dia main Denmark. Dia Jalen Gurks dengan Jalen Gurks. Dia doubles. Dia main England dengan Denmark kan? Dua. Dia main England. Dia dengan Jalen Gurks atau Jalen Gurks dengan Jalen Gurks dia tu. Dua orang dari England. So, saya turun bersama dengan dia. Last kali bila saya sampai jadi pengulas, dia jadi pengulas, jumpa saya last kali ada masa tu saya buat Astro rasanya. Jumpa dia dekat stadium. Dia kenal lagi saya. Dia tanya, dia marah saya. Ada something lah yang dia punya nama tak ada dalam buku, dia marah. Saya kata jangan marah saya, marah dia. Julian ni pada saya jumpa dia di Rio. Ya. Saya jumpa di Rio Olimpik. Dulu pengulas-pengulas ni setiap kali Haji sempat lah. Sebelum event tu dibuka secara rasmi, dia akan ada perjumpaan All the media. Bukan media. Satu dunia ke Malaysia saja? Satu dunia. Semua pengulas. So akan ada. Saya jumpa Julian ni. Dia tanya, where's my friend? Hasbullah. Saya kata Hasbullah pass away. Dia menangis bang. Dia menangis. Julian ni Malaysian ke? No, Bukan. Dia yang komentator. Yang sekarang dia jadi komentator. Kalau dekat sekarang. apa nama Astro buat tu, Yang English perempuan. commentary perempuan tu. Dia tu lah. Yang pelat England sikit lah. Kena Google lah tengok Badminton. muka dia Dia macam dah mana. Maybe perasan kot. Rambut je ni lah. dia lebih Suara dia memang pasal. lebih usia pada saya. Suara dia tahu lah. Saya pernah je ada satu pengalaman ni masa tu saya tengah praktikal dekat FAM. Buat pertama kalinya kita buat EPL Asia Cup. Okay. Chelsea, Newcastle, Birmingham, Malaysia. Main di Bukit Jalil. Betul. Kita duduk di Palace of Golden Horses. EPL Asia Cup. First time buat. Dia tour Asia. So saya intern lah. Pelajar intern ni kerja kita buat ID card, tulis nama. Biasa lah. Biasa budak intern kan. Budak intern. So tengah saya dekat dalam sekretariat kita tu. Masa tu Setiausaha Agung saya, bos saya Datuk Del Akhbahan, pegawai head of media saya Encik Ahwari Isa. Okay. So saya masa tu attach dengan media. So tengah saya kat kaunter tu datang satu Mak Saleh. Mak Saleh tengah jalan tu masuk. So Asia Cup, bila Asia Cup ni banyaklah Mak Saleh. Kan daripada UK datang nak cover game kan. So pada ketika tu saya intern. Saya punya superior Sania sekarang ni staff saya. Pada ketika saya intern tu saya panggil dia kakak lah. So saya nampak Mak Saleh datang. So saya intern. Macam mana aku nak susun bahasa Inggeris nak cakap dengan dia kan? So saya bercakap, Kak, saya kata, kenapa? Kak, akak layan Mak Saleh ni kak. Saya
Payah kak saya nak cakap bahasa Inggeris kan ini. Ya. Jadi bercakap, apa Mat Saleh? Mau lihat saya punya kad pengenalan? Saya orang Malaysia. Dia DJ radio RTM. Mat Saleh. Dia badan-badan besar-besar. Perempuan. Laki. DJ radio. DJ radio. Dulu radio kalau Dia radio 4 lah. part time. Tapi dia English guy lah, English guy. Dia boleh cakap Melayu lah. Dia boleh cakap Melayu. Dan dia orang Malaysia pun, Dia dulu tak ada Trax FM apa semua ni. Dulu dia radio 1, radio 2. So dia datang tu untuk mengulas. Nasib baik awak tak kutuk dia ke Nasib baik apa. saya tak kutuk dia. Ingat lagi momen tu sampai sekarang saya ingat. Apa Mat Saleh kan. Jadi mungkin last ucapan untuk ataupun nasihat untuk pengulas-pengulas baru ni je. Ya. Sebab saya bertuah kerana saya sempat bukan sempat je lah, saya rasa dilatih. satu mimpi ngeri lah berjumpa dengan orang macam ni kan. Sebab dia orang ni terlalu garang, tetapi hasilnya alhamdulillah Tuhan saja mengetahui. Quality. Tak kerana dia orang punya tunjuk ajar ni saya rasa tak ada di sini, tapi kehadiran kebanjiran pengulas, orang suka nak jadi pengulas. Ya. Haji dengan Datuk pernah cakap saya, Fizal, nak jadi pengulas, kalau kau tak populariti di depan, jangka hayat kau akan sekejap. Ya. Bakat itu yang penting. Ya, memanglah kalau pengulas pun ada ilmu dia, ada tips dia, ada macam-macam yang macam kita dulu, kita jadi mentor-mentee dulu yang lebih cantiknya. Sebab apa? Ada benda yang kita boleh buat, ada benda kalau kita buat macam ni dia akan jadi masalah. Kita buat macam ni dia jadi salah. Jadi ada benda-benda tip. Jadi maknanya kalau ni eloklah kalau yang nak jadi pengulas, dapatkan ilmu dulu. Sebab pengulas juga ada ilmu dia. Sebab masa saya dulu, saya tak kisah. Saya belajar banyak guru saya, sampai Mat Saleh pun ada lah. Sebab kita dulu BBC punya, kita BBC punya ni. Bila saya tengok sekarang, pengulas sekarang banyak kepada US punya style. Bila US punya style ni, dia more to entertainment. BBC dia more to adik sikit pada news. Dia lebih kepada dia disiplin lebih. Macam US dia banyak yang apa ni. Sebab dulu penerbit-penerbit di RTM ni akan dihantar ke BBC. So dia punya queue dia macam ni kan. 5, 4, 3, 2, 1. Take. Dengan tangan-tangan ni. Dia punya style. BBC macam tu. Lepas tu cakap orang putih. Tak cakap Melayu. Standby cam 3 standby. Sekejap kami ambil kat hang. Tak ada. Dulu punya style. Rare. Jadi kita tak apa. Tapi suara kan, sekarang punya pengulas macam mana, tak ada yang suara-suara macam dulu-dulu suara. Kalau tanya yang tu saya tak boleh nak kata apa. Sebab ini semua anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kita terima je lah ya. Tapi pasal tu peranan penting ni. Ya. Walaupun yang betul kepada anak-anak lah, saya kata anak-anak dari pengulas, jangan tanpa kita boleh sikit, kita rasa banyak. Ya. Sebab apa, itu akan makan diri kita. Kita boleh sikit tapi kita rasa banyak. Saya dulu, saya cakap tu, boleh. Saya dulu, saya tak kisah siapa saja nak komplain saya, nak marah saya, tak kisah. Di belakang saya ada pembantu saya sebenarnya. Nama dia S. Caterwell. Ingat? Dia ada lagi ke tak ada lagi, saya tak tahu. Sebab dia ni pengadil bola dan pengadil hoki international. Satu-satunya di Malaysia yang jadi macam tu. Kerja RTM? Tak, dia memang pengadil. Oh, pengadil. Saya pergi kat dia cikgu. Saya cakap, cikgu, you tengok saya buat komentari salah you. Jadi masa tu tak ada handphone. Bila saya jumpa, saya kena marah. You cakap tu hari patut mau penalti lah apalah. Dia akan marah ke saya. Jadi itu satu. Itu guru yang memang ada ilmu banyak lah. Satu hari saya pergi ke office. Gardener saya buka pintu kereta. Saya rasa saya besar sangat. Saya keluar kereta, dia makinya saya. Sebab semalam saya cakap salah. Akhirnya saya ucap terima kasih kat dia. Sebab dia menegur saya. Jadi nak kata, kalau siapa saja pun, sebab pun kadang-kadang kita rasa kita dah terlampau bagus sangat. Kita dah terlampau betul. Tak. Kadang-kadang yang bawah tu lagi betul. Jadi kita terpaksa terima hakikat bahawasanya kita rasa pandai, ada orang lain lebih pandai. Okay. Mengambil cerita kedua-dua legenda ini, arwah Datuk Hasbullah Awang memulakan karier di Radio 3 Kuantan. Ya. Ada satu hari Allahyarham Amran Hamid datang untuk
tengok buat ulasan olahraga. Ya. The next day tu Allahyarham Datuk Asbur tak sihat. Tapi sehari sebelum tu ada seorang ni dia cakap, senang ni buat 1 meter ni. Senang ni 100 meter, senang tak apa. Sekejap je tak apa, besok kau tak sihat tak apa, aku buat dia cakap. Ini diceritakan oleh Datuk Asbur sendiri ya. Ya. So besok tu nak jadikan cerita Datuk Asbur tak datang. Sakit. Kamu buat. Bersedia dengan 10 pelari di 10 lorong. Dan berlepas sampai. Habis. Senang kerja. Lepas tu dia kata, dia angkat tangan, dia kata dia respect pengulas dalam masa 10 saat untuk bercerita dengan 10 pelari. Dia bukan tugas. Sebab dia bila benda macam tu, dia ada tips dia. Ada cara dia. Okay Ji, untuk last kita nak minta satu ulasan lah. Badminton 1992 mungkin kalau Haji boleh buat sikit. Allahu Rabbi, saya tak ingat dah. Tak apa. Haji buat Morton Frost lawan ni lah. Morton Frost. Miss Bone. Weh, macam minta dulu. Dulu dia minta. Dulu masuk interview. Badminton. Morton Frost, Miss Bone. Buat. Itu. Mungkin ni Morton Frost adalah lawan Miss Miss Bone. Bone lah. Sikit je. Masa tu ini radio lah. Radio. Oh, radio susah. Ya. Kalau TV buat ulasan TV sikit. Urusan TV tak ada gambar, susah kita buat. Dia suara sikit. Ya. Kalau radio tu kita nak kena bagi gambaran. Okey. Perlawanan dulu pakai set. Masa set. masa Miss Bone dengan dengan Morton masih lagi set. Lepas tu dah tak ada set. Sekarang pakai game. Set pertama dimulakan oleh Miss Bone akan buat servis. Buat satu servis lob ke belakang. Lob juga oleh Morton Frost ke belakang. Net oleh Miss Bone, diangkat oleh dan dikembalikan oleh Morton Frost. Smash oleh Miss Bone. Tak dapat diangkat oleh Morton Frost. Dia kena macam tu. Di sudut gelanggang sebelah kiri dan sebagainya. Dia punya kita best. kat rumah jadi teriak tu. Dia punya best tu. Dia punya kalau tengok dekat Tutup mata tu. equalizer tu. EQ tu. Itu yang Haji cakap tentang meja lah apa semua. Kita pun shock yang apa jadi. Apa Ji? Sebenarnya macam saya kata kat Hafizah dulu, selalu saya marah Hafizah. Sebab apa? Kita sebagai pengulas, kita adalah sebagai pembimbing untuk membawa penghayatan kepada penonton dan juga pendengar. Itu je. Dengan jiwa. Malaysia sangat menghargai. Kalau orang lain tak tahulah, saya akan beritahu. Tapi Haji aktif lagi. Baru ni menang ni. Sam mengangkat 3 legenda. Nangis ban. Saya nangis. Menangis? Saya menangis. Semua menangis? Saya tak jangka benda tu. Ya. Saya tak jangka akan ada award yang sebegitu special dan legend. Dah tak kenal lah. Basri Duduk semeja bantu dengan ni. saya, Datuk Zainal Abidin, Safi Salih. Datang seorang Amoy ke Nyonya ke kata saya. You siapa? Dia Wendy. Wendy yang main Wendy bowling. Tanya. Saya kata lain sangat muka. So lain lah. You siapa? Saya kata saya Abdul Hasim. Dia pun tak kenal. Saya kata you belum main lagi. Saya itu komentari saya buat atau apa pelicong dulu. Ya, 50 tahun dia pelicong. punya umur bunang emas tahu dekat ni. Dia ingat ini lama punya orang. Ji, bagi keluarga bola sepak dan juga keluarga sukan Malaysia, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Dan secara peribadi, saya kena ucap terima kasih kerana hasil buah tangan didikan Haji Abdullah Hashim, Datuk Haji Hasbullah Awang, saya berada di sini. Betul. Kita doakan moga Haji beroleh kesihatan, sentiasa dilindungi di bawah payung perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Fazli, last nak kata apa Fazli? Cakap final ke apa ke? I think yang pertama saya ucap terima kasih lah kepada saudara Hafizal Izhar. Hafizal oi. Hafizal Izhar jemput saya ke Nindya. Okey, sama-sama. 3.0 podcast ni. Dekat lah Nindya ni. Nama Nindya tu dah dekat dengan saya dah. Orang Penang kan. Lahir KL, besar di Penang kan. Kuah campur. Kuah campur. Okay. Of course saya seru lah. Saya seru peminat-peminat bola sepak tempatan lah. Of course kita nak fan JDT, kita nak fan Kuching, tapi fan-fan bola sepak hadir ke stadium pada 23 bulan Mei ni. Yang tim dia tak masuk final pun main lah. Boleh datang menyaksikan perlawanan final yang pada pandangan saya final yang
tidak dijangkakan. Yep. Betul. Kita tidak menjangkakan kucing ke Kucing, final. JDT ya. of course. Yep. Tiada dakwa-dakwi. Memang satu pasukan yang hebat. Tetapi kehadiran kucing Betul. dengan pemain-pemain tempatannya, pemain-pemain importnya, Yep. dan Club yang tactical baru plan juga. yang dibuat oleh Coach Aidil ni, Aidil, saya rasa akan ada satu final yang luar biasa. Baik. Ditambah dengan pengadil yang international. International. Kata something? Saya rasa untuk bola sepak, saya harapkan bola sepak akan kembali pulih seperti sedia kala. Walaupun beberapa isu yang telah kita dengar selama ni, itu perkara biasalah ya. Ada masa kena, ada masa tak kena, ada masa naik, ada masa turun. Jadi kita harap kita akan kembali semula kegemilangan bola sepak kita di arena antarabangsa, kerana dulu di Asia kita aja yang punya. Arab tak ada, Korea tak ada, Korea pun tunduk kat kita ya. So kita harapkan akan kembali semula dengan apa yang kita ada tahun 60-an, 70-an dan juga kita sampai setakat 80-an je saya rasa. Lepas tu kita dah ke belakang sikit. Kita juga di Nindya 3.0 ingin mendoakan agar Datuk Syukur Saleh kembali segera pulih selepas jatuh baru-baru ni. Ya, saya juga. Sebab masa dia main saya sempat sekejap. Itu antara yang penghujung-hujung dia main saya sempat nampak. Ini kita doakanlah dia tak berapa sihat baru ni. Jadi dari saya Hafizah Ahmad. Saya Izzah Hatan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Nindya 3.0 mengundur diri. Pastikan wrap up untuk Piala Malaysia akan kami bawakan untuk episod yang ke-10. Jumpa lagi. Assalamualaikum.